Malam, Tachao. Waalaikumsalam. Saya ingat depan ni sejuk tau. Kemudian dekat belakang tu kalau ada yang masih berdiri boleh duduk lagi. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Saya bercakap tiap-tiap jam. Daripada kita mula-mula lancarkan semula bersama 17 Mei 2026. Jadi kita dah pusing banyak tempat. Akhirnya kita sampai juga ke negeri Pulau Pinang. Dan dia sangat istimewa kerana bersama ni asalnya daripada Pulau Pinang. Dia bukan daripada Kuala Lumpur. Kita ada Mr. Tan dekat belakang yang sebenarnya kami hanya menyambung amanah daripada Mr. Tan. Yang menubuhkan bersama di Pulau Pinang tahun 2016. Dan bersama di Pulau Pinang ni berjalan macam biasa. Dan sebab itu bila saya dan Nick berhadapan dengan pilihan, kami dah nampak banyak perkara yang kami rasa tidak sesuai untuk Malaysia sekarang dan masa depan. Jadi kami kena buat keputusan. Kita tengok semua, banyaknya takdir Allah lah. Allah dah tetapkan macam mana kita berjumpa dengan Mr. Tan. Belum saya lah, saya bukan orang yang pertama jumpa Mr. Tan. Kita hantar diplomat dulu, kita hantar perunding dia, Saudara Syukri dan juga Saudara Ashraf. Ashraf tak ada malam ni ke? Ada kan? Dia mesti ada kat belakang kan? Dia kawan baik Mr. Tan. Saya hantar Syukri sebab dia dah bersama dengan saya lama dah dalam politik. Saya hantar Ashraf sebab Ashraf adalah peguam saya. Kalau saya kena tangkap ke, saya kena zaman, dia akan buat secara percuma. Kan? Jadi, saya pun kata kita nak kena tengok. Bila kita tengok senarai-senarai ni, ada banyaklah parti kan. Tapi ada satu parti yang saya tak pernah kenal. Nama dia Malaysian United Party. MU. Aku kata sudah, aku Liverpool. Masa awal-awal Syukri dengan Ashraf bagi senarai nama kan. Kita orang pergilah. Mr. Tan tak tahu kat belakang. Saya pergi check semua ni. Saya pergi check tengok memang ada parti ni. Tapi nama dia MU. Kemudian saya pergi tengok dia punya Facebook. Tiap-tiap minggu ada je program dia orang dekat Penang. So ini bukan parti scam ke apa, memang betul ada kan. Jadi kami hantar. Saya ingat selepas 2 kali Saudara Syukri dengan Saudara Ashraf jumpa dengan Mr. Tan, report dia orang tu bagus kan. Sebab masa kami nak mula-mula, ialah kita nak berkahwin. You nak kahwin, you nak kena pergi tengok betul-betul family dia semua kan. Dia orang kata Mr. Tan ni lain sikit lah, dia orang ni lain. Jadi daripada situ kita jumpa dengan Mr. Tan. Mr. Tan datang jumpa saya di KL. Dan daripada perjumpaan pertama tu, I think I knew it, he knew it. Ini cara yang baik untuk kita. Maksudnya, ini jalan yang kami perlu buat di pihak Mr. Tan dan rakan-rakan dia di Pulau Pinang yang telah menubuhkan parti ini, menjaga parti ini untuk rakyat dekat Pulau Pinang. Mereka berlapang dada bahawa sudah sampai masanya bersama dibawa naik daripada sebuah parti yang berkisar di Pulau Pinang kepada parti yang kita bawa dan tawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Di pihak saya berlapang dada bahawa inilah yang saya, Nick dan kawan-kawan perlu buat. Maknanya kalau saya tak tahu, I cannot speak on behalf of Nick lah kan, but I can say, saya daripada hari pertama jumpa Mr. Tan, saya dah buat keputusan, this is the way forward, this is the way. Saya memang dah berlapang dada. Maksudnya kalau saya sampai ketua, saya tak
kembali sebagai ahli parlimen ke, tak jadi menteri ke, saya memang more than happy. Sebab I think this is the way untuk kita menyumbang dan membantu kepada rakyat Malaysia. Jadi 3 bulan kemudian, Alhamdulillah, I think we are not that bad. Kita dah melepasi 30,000 ahli dalam tempoh 3 bulan tau. Dan dalam kelam kabut kita habis pilihan raya Johor, kemudian pilihan raya Melaka, orang lain tak bubar lagi, kita dah mula dah. Kan? Dalam semua kelam kabut, mana nak kendurinya lagi, mana nak buat itu lagi, mana t-shirt yang di order tak hantar-hantar lagi. Kan? Kita kata kena teruskan. Kita dah janji untuk pergi ke setiap negeri, dan negeri Pulau Pinang kita tak pergi lagi. Jadi masa kita bincang tu, saya kata sempat ke korang ni? Dan bila kita buat keputusan tu, tinggal berapa hari je lagi untuk promote. Saya dalam hati, sekali lagi berlapang dada, kata mampulah pergi, tak ada orang lah datang. Tapi malam ini Alhamdulillah, Dewan penuh. Jadi, saya harap saudara-saudari pun sama-sama mengikuti perkembangan dan juga kemajuan bersama daripada hari pertama kita lancarkan semula. Kalau perasan saya dan Nick tak pernah sebut daripada ditubuhkan. Kerana yang menubuhkan bersama ini ialah orang-orang Pulau Pinang tahun 2016. Tak ada kena-mengena dengan kami. Kami hanya dapat izin untuk jenamakan balik dan lancarkan balik dan kembangkan balik. Dan tempoh 3 bulan yang lepas tu kan, semakin meyakinkan saya bahawa kita buat benda yang betul. Kan? Sebab itu ada orang tanya, korang ni gila ke apa? Semalam di Melaka, sebelum itu kita di Setiawangsa lagi, kemudian Selayang ni tiap malam ni. Kemudian Wong Chen masuk parti lah, kita nak kena buat itu. Kemudian di Melaka 1 hari. Kemudian pagi tadi di Shah Alam, petang di Kota Raja, malam ini di Pulau Pinang, esok kita di Damansara. Kan? Tiap-tiap malam. Sebab tiap-tiap malam itu hidup saya telah pun diserahkan kepada mereka yang menyusun jadualnya. Bukanlah saya yang susun, dia orang yang susun. Ikut suka dia je dia susun. Dia tak fikir sebenarnya daripada Kota Raja tu, Kelang nak sampai kat sini paling kurang 4-5 jam tau. Dan saya tak ada private jet macam Anwar Ibrahim. Saya nak kena naik kereta macam orang biasa kan. So tadi pun saya sempat sampai ke tidak kan. Tapi saya lihat bahawa, saya yakin bahawa apa yang kita buat pada hari ini, dia sebenarnya akan ada peranan yang besar membela rakyat di masa akan datang. Ada beberapa sebab.